Ada seorang ni nama Mae. Orang panggil apa orang panggil dia Mae Kepala Paip apa pasal? Pasal dia pergi rasmi Kepala Paip. Kepala Paip. Kepala Paip pun nak rasmi. Nah, dia cakap Kepala Paip pun kau nak rasmi Mae. Dia ngutuk-ngutuk saya. Lepas tu pasal ini, lepas tu saya nampak video tadi Mae Kepala Paip ni tak baik mal panggil dia panggil dia baik. Tapi pasal dia pergi rasmi Kepala Paip So dia pergi, tadi ada orang hantar video, Mak kau pergi sampai Tanjung Bin nak tunjukkan pasal minyak tu lalu, dah tertinggal bas ke apa kau ni Mak Aduh. Kan dia pergi, saya nampak video tadi dia kata ini minyak ni, inilah Tanjung Bin, Tanjung Pelepas. Mak kau dah tertinggal bas, kau bawa keluar gua ke apa? Kan Anwar Ibrahim dah cakap, minyak tu daripada Pengerang. Pengerang tu diproses, bila diproses minyak itu minyak Malaysia. Faham tak? Dia orang ni, bila dia dah malu isu ni, kan isu pasal minyak Filipina ni, saya ingat dia orang dah malu. Sebab mula-mula M10 keluarkan kenyataan. M10 cakap minyak ni bukan asal daripada Malaysia. Malam bila kita post benda yang posting yang MCMC tuduh saya remove tu, padahal saya tak remove. Remove Facebook atas arahan MCMC. Lepas tu bila kita dipanggil oleh MCMC nak rampas telefon, kita tanya, yang remove tu awak? Dia kata tuduh kita remove. Saya kata, lepas tu baru dia orang kata, oh ini department lain lah. Kau check lah dulu kan, betul tak? So, bila pasal posting tu, tiba-tiba M10 terus-terus meloncat bagi kenyataan bahawa minyak itu bukan berasal daripada Malaysia. So, sebab itu saya tanya, yang awak maksudkan minyak mentah ke minyak diesel? Sebab yang Filipina kata tu minyak diesel. Kalau awak, lepas tu dia malulah bila kita tanya macam itu. Dan kemudian subsequently Menteri Filipina cakap certificate origin tu datang daripada Malaysia. Dan Anwar Ibrahim sendiri mengaku kata benda ini daripada Pengerang dan diproses di Pengerang. So di mana benda ini diproses, itulah diesel itu keluar. Lepas itu bila dia orang ni malu, saya tengok geng-geng kerajaan ni semua malu. Itu yang dia macam-macam benda dia cuba spin lah. Dia mula-mula dia kata macam ni, minyak itu bukan minyak kerajaan, dia kata. Lepas tu itu yang ada orang fitnah saya tu, beberapa orang fitnah kata Syam Jalil kata ini minyak kerajaan dan minyak Petronas. Saya tak pernah cakap minyak tu minyak kerajaan, minyak Petronas. Dia orang sendiri yang malu. Dia pula buat naratif kononnya minyak ini bukan minyak kerajaan, minyak ini bukan minyak Petronas. Lepas itu ada satu tu yang video satu lagi tak masuk akal man. Ni kan. Dia kata apa?